أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil mungkin menantikan rakan-rakan kita masuk ke Zoom ini, saya rasa kita mulakan dulu, memandangkan jam pun telah melangkah ke pukul 2.41 petang. Okey. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so pertama sekali bagi pihak Seksyen Psikologi dan Kaunseling, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada anda semua yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami dalam slot Coffee Talk with Counselor, khusus untuk menyambut program bulan Kaunseling Kebangsaan 2025 peringkat USIM. Alhamdulillah. Okey, so dengan tema bulan kaunseling pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, santuni emosi sejahtera. Apa ni, saya tak nampak ni. Okey, sejahtera insani. Okey. Alright. So mendalam maksudnya di situ tuan-tuan dan puan-puan. So dia sebenarnya ada kaitan dengan tajuk kita pada petang ini yang nak dikupas oleh penceramah kita, iaitu Da'i Afiqah. Boleh kita lihat Da'i Afiqah? Kita minta dia Afiqah untuk bukakan video kamera. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar petang ni? Alhamdulillah, sihat. Sihat-sihat, Alhamdulillah ya. Okey, so sebenarnya kami sangat berbesar hati kerana dapat mengundang Da'i Afiqah ya untuk bersama-sama dengan kita dalam slot Coffee Talk with Counselor, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi sebenarnya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan majoriti kita ni kenal dengan Da'i Afiqah. Memang tidak asing lagi lah. Okey, kerana beliau ini pernah memenangi program realiti Da'i Pendakwah Nusantara TV3 musim kelima, yang merupakan naib juara program tersebut. Ni pada tahun bila ni Da'i? 2017. 2017, Alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So sebelum kita teruskan dengan kupasan beliau untuk topik ini, sebenarnya saya nak perkenalkan sedikitlah siapakah dia, Da'i Afiqah ni. Nama sebenar beliau adalah Nur Afiqah Mahmud. Kan? Dan beliau ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, menariknya adalah merupakan alumni USIM. Okey, mempunyai ijazah sarjana muda kaunseling dan juga ijazah sarjana kaunseling keluarga daripada dua-duanya daripada USIM. Okey. So ini menjadi satu kebanggaan lah untuk kami warga USIM ni kan. Dari sudut pengalaman kerja, beliau pernah menjadi fellow perdana di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Okey, dan kaunselor berdaftar di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan kini beliau berkhidmat di Pejabat Kesihatan Daerah Baling sebagai pegawai psikologi kaunseling, iaitu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. So inilah keistimewaan beliau dan pada hari ini beliau akan menyampaikan tajuk motivasi 360 darjah, bagaimana bekerja dengan bahagia. Okey, itulah yang saya maksudkan tadi tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni nak bahagia bukannya dalam keluarga sahaja, tapi di tempat kerja, hatta apa sahaja kerja yang kita buat sekalipun, kalaupun bukan di pejabat, di maknanya bekerja sendiri ke apa ke kan, kita nakkan bahagia tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan kita nak mencapai motivasi 360 darjah.
Kan complete set 360 darjah dalam kita bekerja ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimanakah caranya kan? So itu yang kita nak dengar kupasan atau perkongsian daripada penceramah kita Da'i Afiqah. Okey, so Da'i Afiqah dah bersedia? InsyaAllah. InsyaAllah. Oh ya, sebelum itu tidak terlambat saya rasa kalau kita nak mengucapkan selamat pengantin baharu kepada Da'i Afiqah. Okey, Terima semoga kasih. semoga bahagialah hendaknya kan Amin, hingga amin. Husband pun kata Muslim juga. itulah tu. Alhamdulillah. Okey, so itulah maknanya macam saya cakap tadilah, kita bahagia di rumah, kita bahagia juga di pejabat insya-Allah kan. So dengan tajuk motivasi 360 darjah bagaimana bekerja dengan bahagia, saya dengan ini menjemput Da'i Afiqah untuk mengendalikan ceramah ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Rin, kaunselor di USIM. Alhamdulillah. Seterusnya yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sayangi, para pensyarah Universiti Sains Malaysia. Bila sebut USIM ni beramam bulu roma. Walaupun kita lama kita tinggal pun kita rasa macam USIM tu masih dekat di hati. Ke mana-mana saya pergi pun kita masih bawa USIM tu di diri kita, di nama saya. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati para peserta kita punya program petang ini, iaitu motivasi 360 darjah bagaimana bekerja dengan bahagia. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur Allah bagi kita pertemuan pada petang ini dalam satu majlis ilmu yang saya kira majlis yang baik, yang bertepatan dengan bulan kaunseling pada bulan 10, iaitu tema kita santuni emosi sejahtera insani. Jadi alhamdulillah, syukur-syukur, nak bahagia kena syukur banyak-banyak lah Puan Rin. Jadi kita santai-santai sahaja, jangan rasa macam program petang ni terlalu serius ke, program petang ni terlalu akademik ke, ataupun program petang ni macam terlalu orang kata susah untuk kita nak hadam. Tidak, anggap je kita perbincangan, kita santai-santai. Boleh sambil minum kopi. Boleh sambil minum kopi. Saya tak ada kopi Paris, saya ada yang kosong. Tak apa, boleh je. Jadi rakan-rakan semua yang sedang menonton, saya harap boleh dengar dengan baik perkongsian kita pada hari ini dan boleh dapat lihat saya punya video dengan jelas lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Bagi yang menyertai dan khususnya kepada warga USIM, para pensyarah, para pelajar, saya rasa belum terlambat jugalah untuk saya ucapkan selamat datang kepada pelajar baru kita lah, iaitu pelajar-pelajar ijazah sarjana muda ke Universiti Sains Malaysia. Rugi kalau kita sekadar menganggap universiti adalah tempat belajar. Sebenarnya universiti ini adalah tempat untuk kita membina pengalaman, menimba ilmu dan bina connection seramai mungkin. Jadi pada adik-adik mungkin ada yang join, pada rakan-rakan mungkin yang join, boleh sampaikan perkara ini kepada para pelajar supaya jadikan universiti ini tempat yang paling terbaik dalam kehidupan. Puan Rin saya nak kongsi lah. Sepanjang saya belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah sehingga universiti, kalau tanya saya banyak di tiga-tiga tingkat ini, mana pengalaman yang paling seronok, saya letak di universiti. Saya letak di universiti. Jujurnya saya letak di universiti. Sebab housemate saya pun alhamdulillah housemate yang baik, dan kami waktu tu satu kelas dan satu rumah kami duduk di KKSI dulu, Sutra Indah. Almost counsellor lah dalam rumah tu. Dan sekarang ni pun kaunselor-kaunselor ni bertebaran menjadi kaunselor di pelbagai agensi. Salah seorangnya Jihan, Puan Jihan, dia di ILP. Kemudian Puan Gigi Azimah, dulu MPP USIM, sekarang di pegawai psikologi di SUK Pahang. Kemudian Hayati pegawai psikologi juga di Jabatan Kesihatan Perlis. Ramai yang mana housemate saya tu
memang daripada background counselling dan jadi kaunselor. Oh, boleh dikumpulkan semula ni. Kita buat satu forum Iya, PAS. semestinya boleh kan. Jadi bila sebut tentang bahagia tu, alhamdulillah lah bahagia lah. Kita belajar dalam bidang kita dan alhamdulillah kita boleh apply ke masyarakat lah. Jadi syukur Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana yang kita melihat pada satu kata-kata lah. USIMI, bila sebut USIMI dia akan integrasi nakli akli. Jadi saya kena start dengan nakli akli jugalah. Iaitu man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Makna kata siapa yang nakkan kebahagiaan, tak kiralah bahagia di tempat kerja ke, bahagia di rumah ke, bahagia dalam perniagaan dia ke, bahagia apa-apa pun lah yang dikatakan di atas dunia ni, Imam Syafi'i kata kena ada ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nakkan kebahagiaan dekat akhirat pun kena ada ilmu. Jadi siapa nakkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak, kebahagiaan dalam kerjaya pun dia nak, maka dia kena ada ilmu. Asas dan utamanya dia kena ada ilmu. Jadi sebelum kita nak kupas lebih jauh, yang rakan-rakan yang sedang menonton ni, boleh tak tulis dekat ruangan komen? Dia buat aktiviti apa hari ni? Okey. Makna kata kalau skala emosi hari ni, kalau 10 tu maknanya sangat gembira. Boleh tulis dekat ruangan chat. Kalau 10, kalau letak skala 10 maknanya yang sedang menonton ni sangat gembira. Kalau 5 tu maknanya tengah-tengah dan kalau 1 tu maknanya sangat tidak okey. Jadi sila komen dekat ruangan komen. Mungkin ada yang tengah menonton video sekarang ni, tengah live sekarang ni. Boleh tulis dekat ruangan komen berapa skala emosi, tentu ada perempuan sekalian. Berapa skala emosi kita? Kalau Puan Rin sendiri, agak-agak hari ni berapa skala emosi? Hari ni insyaAllah 4. Sebab saya lebih baik daripada sihat, daripada tak sihat. Masya Allah. Syafakillah. Ni kita baca sikit rakan-rakan kita yang ni Puan Rin. Ada yang tulis Allahumma salli ala Muhammad, Nadira Nuklear Malaysia 4. Puan Nur Azhar subhanallah 4 perpustakaan ni 9. Rabiatul Jaya 5 dan sebagainya lah. Jadi terima kasih yang memberi respon, yang memberi komen. Apa saja emosi kita, sama ada kita sedih ke, kita gembira ke, kita pura-pura bahagia ke, kita belajar untuk validate emosi itu. Tak salah pun untuk kita nak rasa letih dalam bekerja, kan? Tak salah pun untuk kita nak rasa marah dalam sesuatu perbincangan, itulah. Tak ada salah pun untuk kita nak ada rasa sedih apabila mungkin kita diuji di tempat kerja dan sebagainya. Itu semua perasaan, tetapi yang menjadi satu yang memberatkan kita bila sedih tu sedih yang berpanjangan, marah tu marah yang berpanjangan, masa muka tu masa muka yang berpanjangan, kecewa tu kecewa yang berpanjangan. Yang ni yang kita kena timbal balik tengok. Kita bimbang disebabkan emosi tadi ni, kita membunuh potensi kita sebagai seorang yang bekerja di satu-satu jabatan. Jadi Puan Rin, saya teringat satu pesanan daripada pensyarah USIM sendiri. Saya belajar dengan Profesor Madya Dr. Osman Abdul Rahman. Kalau Puan Rin kenal. Puan Rin kenal. Dr. Osman kan, waktu zaman saya dulu dia masih lagi doktor dan dia pencen dengan title Profesor Madya. Dia pesan dekat saya Puan Rin. Waktu tu saya baru sahaja selesai Da'an, Naib Pendakwah Nusantara TV3. Dan waktu tu jadi banyak kerja kita. Naib pun kita. Lepas tu waktu tu 4 year tak tahun 4 nak kena buat tesis, nak kena masuk kelas, nak kena pergi fikir dah nak internship kat mana. So waktu tu saya jadi macam teremosi. Saya jadi teremosi lah waktu tu. Lepas tu saya ingat lagi lah, saya punya supervisor waktu tu adalah Dr. Osman. Dr. Osman pesan dekat saya, dia kata, Afiqah, kamu ni banyak potensi. Tapi kalau kamu meletakkan emosi dekat depan, kamu akan hilang potensi. Jadi di sini sangat penting apabila kita nak menjemput kebahagiaan dalam diri kita,
kita kena teliti, kita kena hati-hati, kita bimbang. Dalam keadaan kita bekerja tu kita banyak meletakkan emosi di depan. Emosi marah, emosi kecewa, emosi yang tidak baik bila kita tonjolkan di depan akhirnya akan orang kata menghilangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Orang akan nampak sisi-sisi yang tidak baik pada diri kita. Itu kita bimbang. Jadi saya ambil semula pesanan-pesanan daripada pensyarah. Sebenarnya banyak lagi pensyarah yang saya ikut ni. Sebab kita nak apa yang pensyarah sampaikan tu saya ulang balik dan sampaikan semula kepada pelajar-pelajar USIM dan warga USIM khususnya. Jadi pesanan Profesor Madya Dr. Usman Abdul Rahman saya pegang Puan Ring sampai sekarang. Sampai saya dalam bekerja. So kerjaya saya sebagai seorang pegawai psikologi di Kementerian Kesihatan, passion saya pun ramai. Dan saya juga adalah ketua unit lah. Jadi bila kita ketua unit, bila kita juga adalah Om Sayyid Muhammad tengok passion yang ramai, passion-passion kita pula yang kita tengok adalah mental health lah. Kadang-kadang ada fasa dia jadi psikotik, tak normal. Kadang-kadang boleh yang Puan Din dia cakap macam ni, tak apalah Puan Afiqah cakap lah, saya jawab dalam hati je. Kan passion-passion dekat KKM ni memang mencabar sikit lah. Mencabar, sangat mencabar kan. Jadi kita pun, macam mana ni, belum sabar nak jadi kaunselor ni. Kadang-kadang 30 minit sesi yang pertama tu, tak cakap, dia menangis je lah kan. Kalau kita tak sabar, bangun je lah dik. Pergi balik je lah nak menangis kan. Tak boleh macam tu. Boleh je kalau kita nak meletakkan emosi di depan. Tapi hilanglah potensi kita, terutamanya saya dalam bidang kaunseling. Hilanglah, tak akan ada kepercayaan daripada pesakit. Seterusnya waktu ketika tu saya juga dulu PMFKP, wakil pelajar PMFKP. Jadi bila jadi PMFKP ni saya tak ingat lah waktu tu Timbalan Dekan High Awal Pelajar Dr. Khairi Mahyudin. Sekarang Profesor Dr. Khairi Mahyudin. Dan waktu tu pun saya dah digelar sebagai title da'i. Dan kata-kata Ustaz Khairi, saya panggil Ustaz Khairi waktu tu. Kata-kata Ustaz yang saya rasa macam benda tu simple, tapi benda tu memang mengguris hati. Bukan mengguris, macam dia bagi kesan lah. Macam tu. Waktu saya dapat nombor 2 da'i, memang menjadi satu kebanggaan lah untuk USIM. Orang akan sebut USIM lah. Yang nombor 1 pun USIM. Nombor 2 pun USIM juga. Da'i Hakim nombor 2 saya. Saya balik ke fakulti. Saya ucap terima kasih dekat pensyarah lah. Dan waktu tu saya berjumpa dengan Profesor Madya, Dr. Khairi Mahyudin. Dan saya ingat dia nak ucap tahniah waktu tu. Tapi dia kata dah, Ustaz tahu mesti ramai dah ucap tahniah dekat Afiqah. Saya nak pesan, Ustaz tak akan lihat, manusia tak akan lihat apa yang kita ada, title-title yang kita ada. Contohnya saya lah waktu tu da'i, tambah sekarang pegawai psikologi. Lepas tu adalah saya terlibat sebagai penulis lah, saya terlibat sebagai panel dan sebagainya. So Ustaz pesan benda tu yang saya rasa benda tu sangatlah saya kena pegang sampai bila-bila. Iaitu Ustaz kata manusia tak akan tengok apa yang kita punya title tu. Title kita tu manusia tak akan tengok. Tapi dia akan tengok apa yang kita boleh menyumbang. Jadi dalam kerja buat kita, di mana pun kita kerja, apapun pangkat kita, apapun grade kita, orang tak akan tengok yang tu. Tapi orang akan tengok apa yang kita boleh menyumbang dalam kerja buat kita. Kan? Tapi dalam kerja buat kita tu, kalau kita meletakkan emosi di depan, habis hancur tu kebaikan-kebaikan yang kita buat, orang akan nampak dan ingat sampai bila-bila satu kekurangan yang kita akan buat. Kan? Jadi Om Sayyidina Muhammad, orang Sayyidina Muhammad, bagaimana kita nak bekerja dengan bahagia ni, benda tu pilihan tu ada dekat kita. Kan kita yang menentukan kita nak jadi bahagia ke ataupun kita nak jadi tidak bahagia. Benda tu kita yang pilih. Benda tu kita yang letak pada diri kita, kita nak berada di tangga yang mana. Bahagia ke tidak bahagia. Jadi kalau sekarang ni kita tengok banyaklah punca-punca seseorang itu jadi tidak bahagia dekat tempat kerja. Jadi tidak bahagia dekat tempat kerja sehingga kadang-kadang Puan Rin sampai bawa kepada isu mental health. Isu nak bunuh diri. Ada satu pesakit saya ni,
Waktu sesi pertama dia datang, dia jumpa dengan saya. Dia beritahu lah dia jadi tekanan dekat tempat kerja, ada apa hubungan yang tidak baik dengan rakan-rakan sekerja apa semua. Lepas tu saya kata tak apalah, buatlah relaxation, self-care apa semua dengan dia. So dengan saya tu dia ada repo yang baik lah, hubungan yang baik. So bila dia balik ke tempat kerja dia pada keesokan harinya dalam pukul 7.30 macam tu, dia bawa motor lah, dia masuk dalam pekarangan tempat kerja. Kemudian dia dapat satu WhatsApp daripada kawan dia. Dan dia dengar, sebab kawan dia buat voice note, dia dengar voice note daripada kawan dia tu, terus dia rasa macam dia nak pergi terjun dalam sungai. Nak lompat jambatan lah. Lepas tu dia teringat satu pesanan saya habis sesi kaunseling yang pertama. Saya kata dengan dia, kalau rasa ada keinginan nak menamatkan riwayat diri, tolong datang ke hospital Baling segera. Hospital berdekatan lah, tak kira hospital mana, saya base Baling lah. Ataupun pergilah ke klinik yang berdekatan untuk dapatkan bantuan. So sebabkan dia teringat kata-kata tu, Puan Din, dia telefon pejabat saya, pejabat kesihatan daerah Baling. Dia telefon dan dia kata nak jumpa dengan kaunselor boleh? Pejabat pun terkejut. Pejabat terkejut, mana ada kaunselor kat sini, kaunselor kat klinik je kan. Lepas tu pejabat call saya. Pejabat kata, Afiqah ada dekat mana? Saya kata lah, saya ada dekat klinik sekian. Sakit cari Afiqah ni. Sakit cari saya. Emergency ke? Lepas tu dia kata, emergency, nak jumpa dengan Afiqah seorang je. Saya pun dah berdebar. Tak apalah, cerita kat dia, kata saya ada dekat klinik A lah, saya letak klinik A. Patient tu datang dalam keadaan yang berpeluh, baju yang dia tie in pagi tadi tu dah orang kata dia tarik keluar lah. Lepas tu dia datang kat saya, dia kata, Puan tolong dengar voice note ni. Saya ambil phone dia, saya dengar. Dalam voice note tu dia sebut, kau ni buat kerja pun tak pandai, lebih baik kau pergi gantung diri je lah. Ayat daripada kawan dia mungkin gurau kasar lah. Gurau kasar sehingga dia pun macam trigger dan nak buat benda tu. Bila dia trigger dia nak buat benda tu, dan dia teringat kata-kata saya, kalau rasa nak menamatkan riwayat diri, tolong pergi ke hospital atau klinik berdekatan. So disebabkan itu, dia boleh pergi ke klinik lah, dia cari saya. Dan saya refer dia ke sekretari lah, sebab kita rasa benda tu dah di luar skop kerja kita kan, untuk nak bantu dia as a counselor. Jadi waktu tu saya terfikir satu benda, Puan Rin. Sebenarnya dalam kebahagiaan kita bekerja ni bukanlah duit ringgit tu sangat. Dalam kebahagiaan kita bekerja ni bukanlah pangkat tu sangat sebenarnya. Tapi apabila kita boleh menyelamatkan satu nyawa, kan? Macam dia tadi tu, dia nak terjun dan nak menyelamatkan satu nyawa. Saya rasa dah menyelamatkan satu nyawa tu, saya rasa macam moga berkat lah kerja buat saya. Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu, kadang-kadang kita balik awal lah, kadang-kadang ada lah yang benda-benda kita tahu lah kan, yang pun tak ada lah bagus sangat pun. Tapi apa yang saya boleh kata, moga apa yang menjadi kebaikan kepada siapa sakit itu, moga berkat lah kerja buat saya. Nak kata gaji besar tu tak ada lah, besar mana, biasa-biasa saja. Kok lah saya nak boleh pakai kereta mewah ke, tak ada. Kerja saya ni biasa lah kan, grade biasa. So bila dapat pesakit yang daripada nak bunuh diri, tak jadi bunuh diri, itu kebahagiaan paling besar dekat saya. Pesakit yang main serabut ni, kita seolah-olah benang yang kusut tu kita tarik balik satu. Dan daripada masuk mengaum, lepas tu dia boleh senyum waktu sesi ketiga keempat, itu kebahagiaan yang paling bermakna lah kepada saya sebagai seorang yang bertugas. Daripada seorang yang contohnya dapat kes unmarried, hamil luar nikah, dan tiba-tiba dia boleh jaga diri dia dengan baik, boleh jaga anak tu, daripada anak tu dia nak buang, boleh jaga. So bila tengok dia, alhamdulillah. Tengok pesakit yang anxiety, pandai, daripada dia takut nak jumpa orang, akhirnya saya jumpa dia di kedai makan, boleh duduk jadi cashier kat kedai makan, saya menangis pandai. Walaupun dia tak tahu pun kita ni orang kata tengok dia kan. Walaupun orang rasa macam kaunselor ni dengar dia bukan buat apa pun.
Tapi hanya orang yang duduk di bidang sajalah yang melalui dan melihat perkembangan klien ataupun pesakit itu dari semasa ke semasa kita tahu. Itu saya kata tu kebahagiaan tu terlalu subjektif. Ada orang dia rasa kebahagiaan tu pada duit. Ada orang dia rasa kebahagiaan tu pada pangkat. Ada orang dia rasa kebahagiaan tu ada dapat pengiktirafan, APC lah, itulah inilah. Tapi pada saya kebahagiaan tu ikut individu. Kalau saya apabila pesakit itu mendapat celik akal, as a counsellor saya rasa itu paling membahagiakan saya. Kan dia dapat celik akal, dia dapat insight. Dia boleh jadi diri dia balik. Yang sebelum dia jadi takut, duduk dalam gelap, patient anxiety, tiba-tiba dia boleh keluar daripada kegelapan. Pada saya itulah kebahagiaan sebenar sebagai seorang yang bekerja di bidang saya. Kan? Jadi mari kita lihat baliklah punca-punca yang menjadikan kita ni tak bahagia di tempat kerja. Kan? Banyak punca dia. Tapi kalau kita boleh list ni, saya ada 8 list lah. Yang pertamanya, kita sendiri yang suka menangguhkan kerja. Ini saya kata kat diri saya sendirilah, saya pun tak ada lah bagus kan, biasa-biasa aja kan. Kadang-kadang kita sibuk dan sebagainya sehingga kita menangguhkan kerja. Bila banyak bertimbun dekat atas meja, kita rasa serabut dan kita rasa tak bahagia. Mungkin kita juga ada isu-isu di rumah. Akhirnya keserabukan di rumah tu kita buat main di tempat kerja, bercampur di tempat kerja dengan benda-benda tak settle. So banyaklah menyebabkan kita punca kita jadi tak bahagia di tempat kerja apabila kita menangguhkan kerja-kerja yang diberi oleh jabatan dan sebagainya. Jadi ada satu pepatah Arab menyebut la tu'ajjilul amalul yaum illa ghada. Jangan menangguhkan kerja hari ini ke esok hari. Kan? Kita jangan biasakan tak apalah buat lagi lah, tak apalah buat esok lah, tak apalah buat lusa lah, tak apalah buat ngam-ngam lah. Tambah-tambah waktu zaman universiti dulu, pensyarah bagi satu-satu assignment untuk nak siapkan tu satu semester. Pensyarah bagi awal hari pertama ataupun minggu pertama masuk kelas tu pensyarah dah bagi lah. Okay, you all buat assignment ni, topik ni, gini. Last semester submit. Kan? Tetapi kalau kita bawa budaya tu dalam kerja, itu yang akan jadi tak bahagia ataupun serabut tadi. Sebab bila di tempat kerja, bos bagi pagi, tengah hari tak nak tengok atas meja dah siap. Kan? Meeting kadang short meeting, short notice. Esok ada meeting. Pandai-pandai lah kita susun balik yang mana jadual kita yang esok. Yang pasti semua ketua unit ada. Kan? Dan tambah dekat, saya rasa lah 5 tahun saya duduk dekat KKM ni memang berlari lah saya rasa. Dulu rasa seronok pakai high heels, kan? Pergi kelas pun pakai kasut yang tumit. Sekarang main kerja pakai sport shoes. Kan? Kita rasa macam cepat sikit kan? Pakai baju kurung pakai sport shoes. Mungkin walaupun tak kena dia punya ni tapi kita rasa lebih selesa. Jadi supaya kita tak nak menangguhkan kerja-kerja kita tu. Yang kedua adalah punca seseorang tu jadi tidak bahagia. Dia tidak mahir dengan kerja-kerja yang dia kena buat. Contohnya zaman sekarang ni banyak sistem-sistem kan. Banyak benda-benda yang kena buat segera. Banyak benda-benda yang menggunakan teknologi-teknologi baru. Jadi dia rasa tak seronok. Mungkin disebabkan perbezaan generasi juga. Semua benda nak online, semua benda kena scan, semua benda QR. So tak semua orang yang ada kebolehan itu. Tambah generasi-generasi yang mungkin 60-an, 70-an, itu satu cabaran lah untuk mereka. Dan begitu juga yang kata tahun 2000 ke 90-an ke, kalau mereka tidak expose dengan benda teknologi ni, itu menjadi satu cabaran juga. Sebab tak mahir dalam satu bidang yang dia kuasai tu. Kan? Sudahnya tak mahir. Lepas tu dengan kawan-kawan pun kita segan mulut kita nak tanya. Kan? Jadi lagi stres. Bos duk minta lah bila nak hantar, yang kita bagi tahu tak reti. Bos ni dia tak kisah dah, tak reti ke apa, asalkan kerja tu submit. Kan? So itu cabaran dekat kita. Yang ketiga adalah hasil yang tidak dihargai. Hasil yang tidak dihargai ni kadang-kadang awal-awal tu kita boleh lah kata tak apalah, reda je lah, ikhlas lah. Awal-awal memang ikhlas. Tapi kita ni manusia. Kita ni
orang kata ada keperluan penghargaan dalam diri kita yang kalau kita tengok balik dekat hierarchy need of Maslow. Jadi manusia ni selain daripada makan minum, pakaian, tempat tinggal, manusia juga dia nakkan penghargaan ataupun pengiktirafan apabila dia melakukan sesuatu. Jadi bila kita dah all out sampai hujung minggu pun kerja, malam pun OT kan. Kemudian biasalah tiba-tiba jadi isu-isu yang tertentu kita kena double kerja, kena buat lagi dan sebagainya kan. So bila terjadinya macam ni hasil kerja yang tidak dihargai kadang-kadang rasa macam buat ke tak buat ke bos layan sama je, tak ada ucap terima kasih. Tapi lagi teruk bila sebut kita penat-penat buat dapat nama. Ada juga macam tu kan. Yang ni yang tak kena. Jadi kita sebagai ketua unit kadang-kadang saya pesan pada diri saya jugalah. Kita sebagai majikan ada kalau perlu diplomasi ataupun politik kerja ni. Pandai ambil hati balik kan. Tengok balik, pujuk balik, hargai staff dan sebagainya. Yang keempat adalah bebanan kerja yang berlebihan. Bebanan kerja yang berlebihan ni pun sampai bawa balik kerja kat rumah. Kan? Kalau saya ni sampai bawa balik pesakit kat rumah, saya tak bawa balik lah. Kan? Cukup 85 cukup. Kan kot lah kat rumah pun nak telefon, tanya pesakit dah makan ke belum pun semua. Tidak lah. Walaupun Rain mungkin lah kot. Tanya student ke macam mana kan. Kalau saya sama sekali tidak lah. Kadang-kadang kita kena ada assertive diri juga. Jadi bebanan kerja yang berlebihan, pegang jawatan dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita dapat bahagikan dengan bijak, tak ada masalah. Ni kadang-kadang ada hak-hak kerja pun kerja, hak persatuan pun kita. Kemudian banyak jawatan, banyak benda sehingga kadang-kadang dia jadi banyak dari segi kualiti tapi dari segi kuantiti tu kurang. Dan yang paling kita bimbang, kuantiti tu berkurang satu hal. Dia berkurang juga dari segi aspek kesihatan kita. Kita jadi sakit kepala, kita jadi moody, kita jadi cepat marah. Orang melawak dengan kita pagi-pagi pun kita jadi nak marah kan. Disebabkan bebanan kerja yang berlebihan, burden yang bertambah dalam badan kita, kita akan jadi stres sikit lah. Tapi kadang-kadang mulut kita mungkin kita kata kita okey. Mulut tak ke okey je, buat kerja banyak pun tak apa, dah biasa dah. Tapi kalau kita rasa tegang tubuh badan kita kan, ataupun kita rasa tiba-tiba kita ni jadi cepat sakit kepala, ataupun kita jadi sembelit ke, ataupun kita jadi kebas-kebas badan, itu sebenarnya sign, tanda yang bahawasanya tubuh badan kita dalam keadaan stres. Mulut memang kata okey, tapi tubuh badan kita tidak akan sesekali menipu. Yang kelima adalah persekitaran yang tidak selesa. Tapi saya tengok dekat USIM mesti tak stres. USIM ni ya Allah nakli-akli kan. Barokah USIM terus maju. Jadi saya rasa kat USIM tak stres lah. Tambah-tambah masuk perpustakaan lagilah tak stres. Cantik perpustakaan USIM kan. Kalau tengok dekat fakulti-fakulti pun cantik, bunga-bunga yang cantik. Kemah lah kalau saya tengok USIM tu, sedap mata memandang lah kan. Tapi kalau persekitaran yang tidak selesa ni, contoh meja pun kena kongsi, bilik pun kena kongsi kan. Dari segi fasiliti yang tidak lengkap, toilet pun tak ada pintu, kita jadi dah lah stres lah kerja-kerja kita bertambun tadi tu. Tiba-tiba stres dengan persekitaran pula. Tapi saya tak tahu lah dekat USIM dulu banyak-banyak tempat makan, mereka kata FSU lah makan murah. Kami yang daripada FKP pun berjalan pergi ke FSU. Sebab dia orang kata FSU murah. Kan? Makanlah Puan Rin. Nasi bujang je lah dulu kan. Nasi bujang. Lepas tu kadang tu makan apa tu. Ayam satu je. Ambil kuah sikit. Nasi satu lah. Sehari satu lauk je. Habis RM3 je sehari. Jimat dulu. Peti-petian tak banyak. Alright. So yang seterusnya, yang keenam adalah tiada keseronokan. Kita sendiri rasa perubahan dekat emosi kita. Orang lain sekeliling okey, kerja buat okey, tapi mood kita tu jadi tak seronok. Mungkin ada faktor di rumah lah yang layan ni, ataupun faktor financial ke, ataupun trauma ke dan sebagainya. Kita sendiri jadi tak seronok.
pergi kerja bekmo, baju-baju yang kita pakai pun warna-warna kusam contohnya kan. Lepas tu dari segi muka kita pun orang boleh nampak yang muka kita pun dah tak ceria, tak semacam dulu kan. Orang melawak pun kita serius kan. Kemudian dalam meeting pun tak bersembang contoh kan. Jadi macam kita rasa tak seronok lah nak buat kerja ni. Buat tu pun jadi sebab terpaksa je kan. Yang ni nak tak nak bila kita sedar yang ada perubahan dari sudut emosi kita, tolonglah sayangi diri kita. Sebab kadang-kadang orang sekeliling tak perasan perubahan yang ada pada diri kita. So apabila kita sendiri rasa macam macam asyik bad mood je, boleh pergilah jumpa doktor ataupun kaunselor ataupun klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita buat saringan minda sihat lah. Saringan minda sihat untuk kita tengok sama ada mental state kita ni okey ke tak. Ataupun kita terperangkap dengan emosi apa-apa ke ataupun kita ni dalam keadaan panik dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah rakan sekerja yang tidak membantu. So, kadang-kadang kita di tempat kerja ni ada orang yang dia suka work in silo. Maknanya dia suka buat sorang-sorang lah. Sorang-sorang dia pun boleh buat dia kata. Kan? Jadi bila kita bekerja work in silo ni memang penat. Contohnya nak kena buat satu program. Contohnya lah program sambutan apa-apalah Contohnya lah saya ambil lah contoh nak buat hari sukan. Hari sukan universiti contoh. So kalau kita work in silo, kita lah jaga pendaftaran, kita lah buat hebahan, kita lah jadi kutipan duit, kita jugalah tempah baju, kita jugalah atur meeting, kita juga buat keluar surat, kita jugalah buat penyediaan makanan. So apabila tak ada rakan-rakan yang membantu ataupun dia sendiri tak pandai minta bantuan daripada rakan-rakan, so lama-lama kerja yang seronok, buat aktiviti sukan ni seronok sebenarnya, tapi bila seorang-seorang yang buat, tak ada kerjasama yang baik, work in silo, maka benda ni yang daripada yang bahagia tadi tu dia jadi macam cukuplah sekali ni je aku buat. Lepas ni tak mau buat dah sampai bila-bila. Selalu saya dengar orang macam tu kan. Saya tengok orang macam cukup tak nak buat dah. Stres dah buat benda ni. Tahun depan dia tak buat dah. Kan? Sebab tak ada persekitaran yang baik yang nak membantu kerja buat dia. Jadi kita pun kadang-kadang bila orang minta tolong, kita tolonglah macam tu program kita. Kan? Penting juga kita tolong orang. Ni waktu kita buat program, orang tak tolong kita, kita sedih kan. Tapi program orang lain pun kita kena support lah. Kena support, kita kena tolong, kita kena bekerjasama, kita kena orang kata raih program orang dan sebagainya. Itu dari sudut program lah. Begitu juga dengan kajian kependidikan yang kita kena buat ke dan sebagainya. Minta kerjasama daripada kawan-kawan. Bila kita ada kerjasama yang baik daripada kawan-kawan ini memudahkan proses untuk kita nak capai benda tu dengan lebih cepat dan lebih mantap satu visi tu. InsyaAllah Husin bagus, so far bagus, terbaik. Seterusnya yang ke-8 adalah selalu dimarahi tanpa sebab. Duduk saja-saja kena marah, duduk saja-saja kena bully dekat tempat kerja. Bully include bully words, kata-kata, ataupun bully fizikal, ataupun bully secara seksual. Jadi 3 benda ni bila ada berlaku di satu jabatan ataupun tiba-tiba member yang duk rapat ni duk pergi makan sekali dekat chancellery ni. Cafe he and she ada lagi lah. Ada lagi? Ke coffee pada Ciamo ke apa? Ada Ada di library. Ada di library kan. Tidak pergi library, pergi cafe he and she ajak aku, tapi sekarang dah tak ajak dah. Kena ghosting dengan member sendiri kan. Tiba-tiba kena kelas like dengan member sendiri kan. Jadi ini punca kadang-kadang aku salah apa? Sebab dia jadi silent treatment aku lah. Ini yang kita jadi tak bahagia di tempat kerja. Saya teringat waktu saya bertugas dekat Jawi dulu Puan Rin. Satu pesanan bos saya iaitu Ustazah Mastuyah. Dia penolong pengarah kanan di Jawi lah. Bos di Jawi Putrajaya dia lah. Dan dia pesan waktu sebelum kami memulakan mesyuarat, dia kata untuk semua lah, untuk semua. Dia kata kita ni rambut sama hitam.
Tapi kerja rambut kita sama hitam. Tapi dia kata diri kita, hati kita lain-lain. Tak sama. Walaupun best friend forever till jannah sekalipun. Kita kata dia ni lah best friend forever kita till jannah gitu. Tapi kita tak tahu apa yang dia rasa, apa iri dia dekat kita dan sebagainya. So sebab itu kita digalakkan bila kita masuk dalam satu-satu kawasan tempat kerja kita, kita macam doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan hari ni. Macam bahasa Melayu pun tak tahu. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada bos, berikanlah kebaikan kepada kerana ni. Apa saja yang kita lihat di pejabat kita tu, kita pandanglah dengan pandangan, ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Nampak kereta kawan kita, nampak bilik kawan kita, nampak baju kawan kita, nampak file kawan kita, terdetik tengok nama dia terpampang di situ. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada dia. Ya Allah, bagilah ketua unit ni senang hidup dia. Ya Allah, bagikanlah ketua unit contohnya apa, kewangan ni sian-sian. Latih mata kita, latih hati kita doa. Dan kita balik keluar daripada pejabat pun, kita digalakkan atau diminta untuk berdoa sebanyak mungkin. Sebab kita nak, kita bekerja tu bukan kita bekerja untuk kita, tapi kita bekerja tu melibatkan satu jabatan tapi misi yang sama. Jadi kita doalah semoga dijauhi perasaan buli, iri dan sebagainya. Dan kadang-kadang perbezaan generasi pun saya rasa menjadi penyumbang juga. Kadang-kadang generasi Gen Z ni dia ada cara dia tersendiri. Generasi X ni dia ada tersendiri. Y ni dia ada tersendiri. So nak kena blend, nak kena mesh, kadang-kadang yang X kata macam ni dekat Y kata macam ni dekat Gen Z. Kan? Tapi instead of kita melihat kekurangan, cuba kita lihat apa kebaikan yang kita boleh ambil daripada generasi-generasi yang berbeza. Contoh generasi X dia lebih berpengalaman. Dia lebih orang kata mahir dalam sesuatu bidang, dia dah masak dah. Dia boleh baca dah. Dia boleh expect dan unexpected apa yang akan berlaku dalam sesuatu keadaan. Kan? Jadi yang Gen Z yang umur baru 25, 26 yang baru bekerja ni tak menjadi satu kesalahan untuk kita bertanya pendapat daripada yang lebih dewasa daripada kita. Begitu juga kadang-kadang kita kata lambat lah, mulut kita kata lambat lah Gen X ni buat kerja. Kan macam ni kan senang. Okay, kalau kita pandai satu keadaan pun untuk Gen Z, tak salah untuk kita guide balik. Kan? Sama juga Gen X pun kalau kita tengok Gen Z, cara Gen Z bekerja, dia orang suka fleksibel. Tapi dari segi komputer, dari segi data, diorang ni skill dia mantap. Mungkin kita boleh complement each other. Kita tak nak compete, tapi kita complete each other. Itu penting. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, bagaimana cara untuk kita nak menjemput kebahagiaan di tempat kerja. Ini penting. Ini penting cara untuk kita nak menjemput kebahagiaan di tempat kerja. Kita tak nak tempat kerja kita tu menjadi satu tempat yang orang kata tekanan kepada kita. Tapi kalau boleh setiap hari kita pergi ke tempat kerja, inilah ladang pahala untuk aku buat kebaikan di tempat kerja. Langkah je masuk jadi pejabat kita, di jabatan kita, apa pahala yang aku nak buat hari ni? Apa yang menyebabkan aku ada satu kebaikan yang malaikat catat hari ni? Kita kena letak benda tu kat diri kita. Aku senyum dekat guard, yang malaikat catat. Aku belanja member kawan, aku belanja member minum, malaikat catat kebaikan. Aku pemudahkan urusan, aku jawab orang main ke kaunter pendaftaran tadi, aku jawab dengan baik. Kita jadikan tempat kerja kita itu sebagai ladang pahala. Tapi apabila kita meletakkan tempat kerja kita ini sebagai tempat saling membenci, itu satu kerugian lah. Satu kerugian. Saling membenci, saling menyebar fitnah, saling bersembang di belakang. Satu benda yang sangat rugi. Kalau kita fikir balik hidup kita bukan lama pun. Dan kita nak hidup dekat usim ni, bukan sampai kita mati pun. Bukan sampai bila-bila lah, bukan sampai 100 tahun pun. Boleh jadi sampai esok je kita bertugas kat usim. Boleh jadi sampai tahun depan je kita bertugas dekat usim. Lepas tu kita kena tukar ke jabatan lain. Ataupun ada apa-apa musibah yang terjadi kepada kita, yang kita tak tahu kita bertugas di satu-satu jabatan tu sampai bila. Jadi letakkan kepada diri kita, saya nak buat yang terbaik lah selagi mana saya berkhidmat di sini. Dan bila saya ada, orang terima saya seadanya,
bila saya pergi, orang hargai saya sebaik mungkin. Kita letakkan satu misi itu yang jelas pada diri kita. Baik. So bagaimana kita nak menjemput kebahagiaan di tempat kerja ini, dari sudut tempat kerja, rancang kerja buat kita, aktiviti kita dengan sebaik mungkin. Kalau ada takwim, susun balik. Dan 10 kita nak buat apa. Macam Puan Rina, saya tengok jadual, dan 10 penuh aktiviti kaunseling. Cemburu saya tengok. Tahniah. Itu bagus tu. Bagus. Ada perancangan yang jelas. So kita tak adalah tergesa-gesa. Bila kita ada perancangan yang jelas, kita tahu bajet kita, kan? Kita tahu struktur program, nak invite orang dan sebagainya, kita boleh atur dengan baik. Yang seterusnya adalah komunikasi yang baik di tempat kerja. Penting, walaupun kita nampak macam simple, tapi penting. Panggil puan, panggil tuan ataupun encik. Kalau dia title doktor, panggil doktor. Kalau dia title prof, panggil prof, kan. Kita biasakan benda tu secara profesional. Bukan kita kata, kalau ngada-ngada lah, tak payah perempuan lah, kan. Setengah kita macam tu. Tak. Sebenarnya bukanlah kita nak over. Tapi itu title dan cara penghormatan kita kepada seseorang. Kan. Ni tengok mentang-mentang dia kecil, kan. Mentang-mentang dia nampak muka budak-budak orang. Tak yalah panggil dia doktor. Panggil dia adik dah lah. Pulaknya dia pensyarah muda. Kita kemudian kan, dia maksudnya grade awal ataupun tutor ke, grade awal umur 30 dah jadi lecturer contoh, kan. Ataupun dia pegawai muda, umur 25, 26 dah jadi pegawai di USIM. Kita panggil adik dah lah, adik. Kalau boleh kita biasakan budaya kita tu dengan panggilan yang puan, tuan. Ini satu pesanan yang saya kira pesanan yang baik daripada Profesor Dr. Yahya Arifin, pensyarah komunikasi. Ini yang dia pesan kepada saya sebelum saya melangkah kerja ke suasana kerjaya daripada seorang pelajar transisi kepada seorang yang bekerja di sebuah jabatan. Saya berjumpa dengan beliau. Berjumpa dengan Prof Yahya. Tanyalah, doktor, kalau pensyarah kalau di tempat kerja macam mana kita nak deal dengan orang apa semua. Jadi dia kata biasakan dengan panggilan-panggilan yang profesional supaya kita ni orang kata dihormati lah dalam kerja buat kita. Yang seterusnya adalah suasana yang selesa dan kondusif. Di tempat kerja kita, wujudkan sebuah suasana yang selesa dan kondusif. Dia tak semestinya mahal, tak semestinya mewah. Tapi kita rasa macam tenang, wangi, kan. Sampah pun tak ada, sedap mata memandang, kita buang lantung elok-elok. Ini salah satu cara untuk kita nak release anxiety kita. Salah satu cara yang terbaik nak release anxiety, jangan bagi keadaan-keadaan tu serabut. Kalau boleh minimalis pun tak apa. Kalau boleh nampak macam korporat pun tak apa. Kalau boleh nampak macam tenang pun tak apa. Tapi kalau orang yang seni, orang yang art, dia sekolah gantung-gantung pun semua tu, itu mungkin pulang pada dia lah. Kan? Tapi kalau tak nak bagi serabut, bagi keadaan tu kemas. Kan? Lepas tu pemilihan warna pun penting. Kan? Tak bolehlah tempat kerja kita berwarna hitam, suram, kan? Bolehlah warna-warna ceria, warna-warna pastel, elok kan? Seterusnya lakukan perubahan. Kalau diri sendiri kita rasa macam orang tegur kita, kan, kita terimalah. Orang buat perubahan kat kita, kita terima. Kadang-kadang kita ni susah nak menerima. Jadi kita belajar untuk menerima kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Baik, untuk diri sendiri kita, gunakan pengalaman lalu untuk atasi tekanan. Ingat balik cara kita guna. Contohnya kita dah bertugas dah 3-4 tahun. Jadi mungkin pengalaman kita mula-mula masuk tu menjadi konflik yang sama. Tahun pertama dengan tahun keempat, sama konflik tu. Jadi kita boleh ambil balik pengalaman lepas kita tu sebagai pengajaran kita. Cara kita sembang orang, cara kita deal dengan orang. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Yang seterusnya, memahami tanggungjawab dengan jelas. Kan, kerja buat kita buat elok-elok. Ini job scope kita, ini task yang kita kena buat. Kita tak nak lah kan job scope kita bagi orang lain buat, tak boleh lah. Okay. Seterusnya, amalkan work-life balance. Work-life balance ni iaitu kita bagi me time pada diri kita. Tapi saya tak nafikan lah sebagai seorang pensyarah, sebagai orang yang berada di bidang akademik, cabaran dia berbeza dengan orang yang berada di industri macam saya ni kan. Dia di bidang akademik ni nak kena study, nak kena tengok student, nak kena buat inovasi. Memang saya tengok memang para pensyarah nak jadi pensyarah, student cuti, pensyarah tak cuti pun. Pendaftar pun sama, student cuti kita tak cuti pun. Muslim pun sama, student cuti,
saya tetap pergi bekerja seperti biasa untuk ambil kes-kes dalam kalangan staff pula kan. Jadi cabaran menjadi yang bekerja di bahagian Allah SWT di universiti ni. Jadi jangan sampai kita workaholic sehingga kita lupa diri kita. Sampai kita lupa untuk nak membelai diri kita. Ada masa kita kena peruntukkan masa untuk diri kita juga supaya kita ni terus kata ada energi lah dalam melakukan kerja box sehari kita. Okay. Dan yang seterusnya, tingkatkan ketahanan diri, pemakanan kita penting. Kadang-kadang bila kita kerja yang level sedentary, banyak duduk. Contohnya lecturer kan, pegawai kan. Saya tak kata orang lain lah, saya pun sendiri. Sebab kita duduk, orang kata jenis kerja kita sedentary lah. Maknanya kita tak guna tenaga fizikal yang banyak. Banyak duduk kita banyak guna otak. So bila kita banyak guna otak, kita jadi cepat lapar lah. Bila cepat lapar kita makan biskut lah, krepek lah. Apa lagi kita makan? Kita makan lah ya. Rasa malas-malas pun order food panda. Food panda tu tak salah, tu memang kerja dah. Tapi sampailah makanan dekat meja kita. Hari-hari kita ambil gula yang berlebihan, ambil makanan-makanan yang kurang berkhasiat yang berlebihan, akhirnya takut menjejaskan kesihatan kita. So bagi benda ni seimbang. Bila kita kerja 2 jam, kalau boleh kita bangunlah sekejap, kita buat stretching sikit ke, kita buat relaxation teknik ke, kan, kita bangun, keluar sekejap pergi toilet ke, jumpa member ke, pergi bangunan sebelah ke, mai balik dan sebagainya, supaya kita ada peredaran darah yang baik dalam tubuh badan kita. Ataupun seminggu tu kita buat riadah, 2 minggu kita buat riadah kan. Dan saya pernah tanya satu menteri lah, Puan Rin, waktu tu saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri kan. Kebetulan waktu habis daripada kat parlimen tu, bolehlah berpeluang lah jumpa menteri-menteri dan sebagainya ni. Kebetulan rezeki duduk semeja sembang dan tak ada diganggu oleh sesiapa. Dan waktu tu saya tanyalah, Okay, Daya Afika masih berada di Zoom? Tiba-tiba freeze tadi. Okay. keluar. Dah muncul semula dah. Okay, teruskan. Okay. Mana saya cerita tadi yang Puan Rin? Terkejut. Jumpa menteri dekat parlimen. Jumpa menteri dekat parlimen. So dia bagi tahu lah, dia kata teruskan dengan breathing teknik lah. Yang kata dia breathing teknik. So sebagai lecturer pun sama. Kita habis tengok satu artikel ni, kita breathing teknik. Sebagai pendaftar ke yang selalu masuk meeting, selalu hadir benda-benda penting, kita buat breathing teknik. So benda tu satu benda yang kita tak sempat nak exercise, tapi sekurang-kurangnya kita exercise dari sudut emosi kita, itu sangat membantu. Okay. Dan yang seterusnya dari sudut psikologi, kita belajar untuk assertive diri. Kadang-kadang kita macam okeylah math saya buat, okeylah saya sanggup, okeylah saya mampu. Semua benda kita nak buat. Ada keadaan pentingnya untuk kita meletakkan assertive diri. Assertive diri ni bukan kita nak jadi tidak baik dengan orang, tapi kita mampu mengukur kemampuan diri kita. Okey je untuk kita tak mampu, okey je untuk kita menolak sesuatu keadaan. Kadang-kadang kita macam kesian lah. Tak apalah. Tak sedap lah kalau tak tolong. Tak sedap lah kalau tak bagi kat dia kan. Kita sanggup sehingga menyusahkan kita. Jadi di sini kita pentingnya untuk belajar assertive diri. Assertive ni, it's okay untuk kita berkata tidak ataupun tak mahu. As long as benda tu tidak menjejaskan perhubungan lah. Baik. Dan yang seterusnya dari sudut psikologi, rehatkan minda dan relaksasi.
terima kritikan dengan baik. Kadang-kadang orang kritik kita tu jangan melenting. Mungkin itu kebaikan dekat kita juga. Ya, kebaikan untuk kita supaya kita dari semasa ke semasa ada penambahbaikan dalam kehidupan kita. Okey. Dan yang terakhir, banyakkan senyum dan ketawa. Tapi tak boleh ketawa seorang-seorang. Kalau ketawa seorang-seorang, kita kena jumpa pegawai psikologi KKM. Alright, so Puan Rin dan semua, saya rasa masa kita berterus untuk saya ambil sejam sahaja, 2.30, 3.30. Lepas saya pun ada urusan. Lepas ni saya nak shoot pergi ke KL, ada urusan sekejap. Besok saya ada di KL lah. Jadi kepada warga Usin, insyaAllah lah ada apa-apa just contact kan. Tak malah ada hubungan yang jauh dengan Usin. Saya okey, saya seronok dengan Usin. Dia dapat WhatsApp daripada Puan Rin ataupun pensyarah-pensyarah, saya happy sebab saya merasakan saya pergi ke mana-mana tu bukan sekadar bawa nama Da'i Afiqah, tapi satunya saya bawa sebab orang akan baca saya punya CV. Orang akan sebut Universiti Sains Islam Malaysia. Lepas tu bila saya makan, oh USIM lah dulu. So saya akan berkenalan dengan ramai orang bila sebut pasal USIM. Pertamalah. Yang keduanya, saya terlalu orang kata banyak hutang budi dengan USIM. USIM bawa saya pergi ke sukarelawan, Da'i, anugerah beliau. Pelbagai anugerah yang saya terima pun hasil daripada didikan profesional di USIM. Jadi tak mampulah saya balas, tak mampu dibalas orang kata, melainkan mendoakan semua para pensyarah, staf di USIM dan juga para pelajar di USIM. Semoga dalam jagaan Allah SWT dan Allah lindung kemanapun kalian pergi dan Allah bagi rezeki yang tak pernah putus dan tak disangka-sangka sebab duduk dalam gedung ilmu yang berusaha nak memandaikan umat. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu tuan-tuan dan puan-puan perkongsian daripada Da'i Afiqah. Sebenarnya untuk maklumat Da'i Afiqah dalam kalangan peserta kita ini ada juga daripada luar USIM. Kita ada ada juga peserta daripada luar USIM, daripada organisasi lain dan saya rasa ada juga daripada, mungkin ada juga daripada komuniti ni sebab kita maklumkan juga dengan komuniti yang terdekat dengan USIM ni kan. Okey. So tu tuan-tuan dan puan-puan, ni apa tu, kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan boleh saja dikongsikan dekat chat ataupun unmute terus mic dan terus bertanya lah. Ini Da'i Afiqah ada apa tu kawan saya ni bertanya di PM saya. Di PM saya. Okey, dia tanya, saya ni bekerja dalam bidang yang bukan yang saya nak. Bukan yang saya, interest saya. Macam mana nak bahagia bila bekerja? Itu soalannya. Terima kasih kepada puan yang bertanya soalan. Kadang-kadang kita bekerja di belajar bidang lain, tapi kerja tu di bidang lain. Tetapi satu benda lah kita nak pujuk diri kita hari-hari. Kita minta doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ya Allah, bagikanlah aku kerja yang terbaik. Ya Allah, berikanlah aku kerja yang terbaik. Ya Allah, bagi aku kerja yang terbaik. Dan apa yang kita dapat ni, itulah yang terbaik Allah bagi kat kita walaupun kita tak suka. Kan? Kita bangun pagi, sehari 5 kali kita bangun solat 5 waktu. Kita doa, ya Allah bagilah aku murah rezeki, bagilah aku ni kerjaya yang terbaik untuk aku dan anak-anak aku. Selagi mana kita bekerja di sini, anggaplah ini yang terbaik yang Allah bagi. Walaupun kita rasa tidak terbaik. Tapi di sisi Allah Ta'ala, selagi mana kita boleh makan dengan duit gaji tu, inilah kerja yang terbaik untuk kamu. Kalau kita fikir benda di luar kawalan kita, so called macam, apa aku tak dapat kerja government lah, macam Puan Rin. Contoh kan, apa aku tak dapat jadi pensyarah walaupun aku dah PhD. Kan, tambah sekarang ni ramai je yang graduate tapi kerja kilang ni. Ramai yang graduate tapi kerja terpaksa kerja NGO dan sebagainya yang bukan minat dia. Tengok kosong, apply je lah. Kan, bukan saya nak kata orang lain lah. Ramai kawan-kawan saya pun macam tu. Jadi mungkin pada kita rasa macam tak fair, rasa macam tak seronok, rasa macam tak adil. Tapi benda tu benda di luar kawalan kita. Kalau kita terlalu memikirkan benda di luar kawalan kita, kita akan jadi tekanan. Instead of kita memikirkan benda di luar kawalan, kita fikir benda dalam kawalan kita. Benda dalam kawalan kita apa? Diri kita lah. Emosi kita, kawal emosi kita.
Bila mind rasa tak seronok tu, looking for someone yang kita rasa selesa untuk kita sembang. Keluar. Kadang-kadang tu bukan sebab kerja tu sangat, tapi mungkinlah faktor-faktor lain lah. Tapi kalau macam sehingga mendesak kita, sehingga rasa macam di satu-satu tempat kerja tu rasa macam kita diabaikan ataupun tak adil, tak menjaga kebajikan, yang tu lain cerita lah. Tapi kalau macam dah memenuhi aspek gaji, kebajikan walaupun tidaklah setimpal macam orang lain, dia rasa macam boleh lah. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Selagi mana dia tidak berlanggar dengan kebajikan, dia tidak berlanggar dengan orang kata hak sebagai seorang pekerja lah. Tapi kalau dia melanggar hak kita sebagai seorang pekerja, tidak menjadi satu masalah untuk kita. Kita looking for another job untuk yang lebih baik. Okay. Jadi kita dah doa yang terbaik, Allah bagi yang tu lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi maknanya kita walaupun dalam keadaan begitu, kita perlu belajar bercinta lah dengan kerja kita, belajar kan. bercinta. Bila kita try bercinta dengan kerja kita, walau macam mana payah sekalipun, plus dengan doa lah kan. So insyaAllah di hujungnya tu kita harapkan supaya apa juga kerja yang kita lakukan tu akan memberi bahagialah kepada kita, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Dan saya suka juga dengan poin-poin yang Daik Afiqah kongsikan tadi, dan mungkin saya boleh rumuskan, ya. Sebenarnya bila kita bekerja ni, apa juga kerja yang kita lakukan, ya, kita perlu bersyukur seadanya. Betul tak, Daik? Kan? Okay, kita perlu bersyukur seadanya dengan apa yang Allah telah rezekikan kepada kita. Mungkin kita fikir apa yang kita dapat sekarang tak sesuai untuk kita, tapi Allah tahu apakah penghujungnya, apa hikmah yang kita akan dapat sebenarnya daripada apa yang kita rezeki Allah beri pada kita tu. Fokusnya dalam kerja lah. Kan, kadang-kadang kita rasa macam tak best bekerja dekat sini, ataupun tak best apa kerja yang aku buat ni, tapi mungkin Allah tahu hikmah di sebalik apa yang kita buat tu. Allah tahu apa kebaikan untuk kita. Mungkin macam itulah, kan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadamu. Dengan itu kamu akan lebih menghargai nikmat Allah. Mungkin itulah hikmahnya, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita sentiasa melihat dari sudut kebaikan, kerja yang kita lakukan tu, ya. Itu sebagai rumusan atau kesimpulan yang boleh saya buatlah, Daik Afiqah, memandangkan di chat pun kita tiada soalan daripada para peserta. Saya fikir mungkin juga para peserta kita ni jelas dapat sesuatu yang baik pada hari ni daripada perkongsian Daik Afiqah, untuk tajuk yang orang kata yang memberi inspirasi lah kepada semua. Motivasi 360 darjah bagaimana bekerja dengan bahagia. Okey. So bagi pihak penganjur kita ucapkan berbanyak terima kasih Daik Afiqah, kerana dapat bersama-sama meluangkan masa dan kesibukan beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam program-program yang lain, sama ada secara dalam talian begini ataupun bersemuka nanti, insyaAllah. Daik Afiqah, semoga dimudahkan urusan selepas ini, apa pun juga. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga kerana dapat bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program-program yang lain. Kita akan promosikan, maklumkan dari semasa ke semasa. Okey, so kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Terima kasih kemarin, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, jumpa lagi Daik Afiqah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.